Alright. Ini ada satu benda saya beli ni. Apa? Benda ni repair, apa nama dia? Saya kalau pakai benda ni suspense kat nak buka ni. Kau dia meletup ni. Apa dia? Ni. Apa ni? 56. Yang ini untuk cuci cooling coil dengan blower treatment. Yang ni saya punya kereta tu tak ada masalah pun sebenarnya, cuma ni dia. Tak ada apa dah ni. Uish, dah patah siap-siap dah. Patut kita kena patahkan dekat sini patutnya. Kita kena patah kalau nak guna. Ini dia dah patahkan siap lah. Adab betul. Okey. Kereta saya tu bukan tak sejuk. Dia sejuk je, cuma kalau waktu tengah hari saya parking bawah matahari lah, dia akan jadi panas tau. Aircon dia tak sejuk. Tapi kalau saya parking bawah bangunan ke ataupun malam ke, okey je, aircon dia tak ada masalah. So saya dah try hantar workshop, tapi itulah, dia pun tak tahu masalah dia apa. So solution saya beli benda ni satu lah. Saya nak test je. Okay, so jom saya tunjuk macam mana cara nak pakai dia. Okay, hari ni kita nak pasang, kita nak try pakai benda ni untuk cooling coil dengan blower aircon tu. So dia ada dua tempat yang ada timah ni satu, yang tak ada. Yang ini korang cucuk kat sini. Okay, masukkan ketat-ketat. Okay, habis waktu kita pergi kat bawah dashboard tu pula. Okay, mula-mula korang buka dulu aircon ni. Aduh, ni banyak barang pula ni. Keluarkan ni dashboard dulu, sebab blower dalam ni. Tarik je. Keluarkan lah apa yang patut ni. Cabut je, hal lah. Kat sini korang slot ni, dia ada klip. Tarik keluar. Okey, tu dia. Ni penapis dia. Keluarkan penapis dulu. Banyak pula dia punya ni. Dia tak tutup mana pun. Okay, dalam tu ada blower. Kalau korang nampak kan, semua saya nampak. Okey, tu nampak. Tu dia punya kipas dia. So dalam tu lah korang kena sembuh benda tu. Jom. Nanti bila, tapi korang kena goncang tu botol tadi tu, supaya dia dibuih. Bila dah sembuh kat blower, dia kerja yang tu. Dia akan sedut korang punya buih-buih tu nanti. Korang layan je, biar je sikit-sikit. Okey, saya nak teruskan ni. Korang layan je. Spray sikit demi sedikit. Sampailah habis botol sampailah habis benda ni. Spray layan-layan je, okey. Kita teruskan. Saya tak boleh nak rakam sebab saya satu sebelah tangan, saya tak buat tripod nak. Sekejap, nampak audio terkeluar. Baiklah. Okay, ni saya dah kuatkan blower blower aircon sebanyak 3. Tadi 2 je, 1 je. Sekarang ni dah 3. Dan kita nak teruskan dengan tembakan yang terakhir. Alright, jom. Okay, kita dah. Ini speed paling tinggi ni last ni, dah tak ada dah lepas ni. Semua dekat dia punya kipas je. Ni asyik. Paling 4 dan yang paling sejuk. So kita tengoklah macam mana lepas setengah jam. Sekarang ni 11.52.
12.50. Okey, ni keadaan dia lepas 20 minit dia dah clear dah. Tengok. Sabu-sabu tu tak ada dah. Okey. Tapi dia tak adalah sejuk macam yang kau kata sembang dalam video tu sampai boleh tertulis kat sini berlemak ni. Tak ada lah, macam kencing lah. Tapi dia sejuk lah, tapi tak adalah macam tu kan. Sebab saya buat sekarang ni dekat tengah-tengah panas ni. Bukan panas sangat lah, maknanya bawah cahaya matahari lah. Mungkin kalau berwap-wap tu mungkin korang buat dalam bangunan kot. So saya tak ada temperature untuk check dia punya suhu. Tapi saya ada tadah satu bekas kat bawah tempat keluar aircon tu. So kita tengok macam mana keadaan air tu, kotor ke tak kotor. Okay, ni air dia. Selepas saya tadah untuk cuci blower aircon tadi tu, nah, kat air yang keluar. Dia tahan. Alright. So dah habis eksperimen kita. Dia boleh tahan sejuk juga. Sebab saya dah tutup dia punya ni tau, dia punya blower tu tadi. Saya dah lock balik dah. Kesimpulan dia okey. Kalau tengok pada kekotoran tadi tu, saya rasa okey lah untuk pakai. Tak selalu pun kan. Mungkin 5 tahun sekali ke boleh pakai yang ni. So kalau korang berminat, nanti saya share link dia. Dan jangan lupa share, like dan subscribe. Okay, Assalamualaikum.